Orang yang tidak solat, orang fasik namanya. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak taat pada perintah Allah. Termasuk tidak solat. Okey? Boleh tak jadi wali? Tidak boleh. Boleh jadi solat nikah tidak sah. Orang fasik ada yang dia boleh, ada yang tak boleh. Apa orang fasik boleh? Jadi imam semayang boleh. Faham? Main nombor ekor tu imam, kaki nombor ekor. Nombor ekor penuh dalam poket. Bila sujud jatuh nombor ekor. Ada orang masjid kata, "Hei, tu imam kita main nombor ekor juga kalau gitu." Hei, tak boleh kata gitu, takut nombor-nombor resik-resik lain. Tak, nombor ekor aku tahu, aku main juga. Faham? Nah, maka fasik lah tu imam. Main nombor ekor judi tak? Semayang sah jadi imam. Itu pandangan jumhur ulama. Tapi kalau jadi wali nikah, tidak sah. Nabi kata, la nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak jadi nikah, melainkan dengan wali yang elok. Faham? Kalau fasik, tidak elok. Okey? Jadi kalau ayah fasik, tak boleh jadi wali, kena toki pula jadi wali. Faham? Tak ada masalah. Sebab wali bukan seorang. Faham? Ramai dalam keluarga. Ingat kalau ayah fasik, ayah tak semayang, ayah minum arak, ayah kaki zina, ayah main judi dan sebagainya, maka toki boleh. Toki tak boleh juga. Toki tokai ketung. Faham? Fasik juga. Adik-beradik. Adik-beradik ada jadi wali tapi kena J. Nampak? Nah, dalam J 15 tahun. Perogoh bersiri. Faham tak lagi? Anak saudara pula. Anak saudara tak ada, kecek-kecek lagi. Bapak saudara sebelah ayah. Faham tak lagi? Sebelah mak tak boleh. Tak ada juga. Sepupu boleh jadi. Faham? Sepupu pun tak ada. Maka wali jabat agama, wali hakim. Wali jabat agama kerajaan pun fasik juga. Kalau habis fasik, balik ke ayah yang fasik, sah dah lah kerana darurat. Faham lagi? Dah menatu tak ada masalah. Sah nikah. Pengantin perempuan, pengantin laki-laki, dak mayang belaka dua-dua ekor. Sah. Yang tidak boleh tukang wali nikah. Okey?